Hai, saya Mina. Dan saya Tina. Kami dari TVPSS SK Sungai Betal. Betul. Assalamualaikum. Hai, nama saya Dia Kismina ataupun Mina. Dan saya Dia Kristina ataupun Tina. Kami dari wartawan TVPSS SK Sungai Betal. Betul. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh keberkatan. Untuk episod kali ini, anda bersama saya Mina untuk melihat aktiviti yang dijalankan di sekolah sepanjang bulan Ramadan. Sebelum itu, marilah sama-sama kita mendengar ucapan dan pesanan daripada guru besar Sekolah Kebangsaan Sungai Betal sempena bulan Ramadan. Jom! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah dipertemukan sekali lagi dengan bulan yang penuh keberkatan bulan Ramadan. Saya Nohanida binti Omar, guru besar SK Sungai Betal, ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada seluruh warga sekolah termasuk murid-murid, guru-guru, staf sokongan serta ibu bapa yang sentiasa menyokong usaha pendidikan anak-anak kita. Sehubungan itu, pihak sekolah telah merancang pelbagai aktiviti menarik sepanjang bulan yang mulia ini, antaranya tadarus Al-Quran, literasi Al-Quran, dai cilik, tayangan video jejak Rasul dan kisah Nabi dan lain-lain lagi. Semoga semua aktiviti ini dapat memberi manfaat dan menguatkan lagi semangat kita dalam menghayati Ramadan dengan penuh keinsafan dan kesyukuran. Akhir kata, marilah kita bersama-sama merebut peluang memperbanyakkan amalan soleh dalam bulan yang penuh keberkatan ini. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maklumat semua, pusat semua sekolah merupakan salah satu tempat digunakan untuk aktiviti di bulan Ramadan ini. Jom sertai Dr. Aminah untuk mengetahui aktiviti atau program yang dijalankan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di pusat sumber sekolah, setiap kali pada waktu rehat, kami akan mengadakan program Ihya Ramadan iaitu literasi Al-Quran yang melibatkan murid-murid yang masih belum boleh menguasai bacaan Al-Quran. Program ini dilaksanakan bertujuan untuk membantu murid menguasai Al-Quran dengan cepat dan mereka dapat mengikuti arus perdana seperti rakan-rakan yang sudah pandai membaca Al-Quran. Studio bacaan Manadi juga menjadi satu lokasi pilihan untuk menjalankan aktiviti sempena bulan Ramadan ini. Jom kita sama-sama saksikan pula apakah aktiviti yang berlaku di sini bersama Ustazah Nurliani. Baik, selain daripada kita program literasi Al-Quran, kami juga akan buat tadarus pada waktu rehat. Bukan sahaja di perpustakaan, bukan sahaja di kantin, tetapi kami juga akan buat program tadarus ni di sudut bacaan Madani PSS. Untuk murid-murid tahap 1 yang masih belum menguasai bacaan Al-Quran, masa rehat mereka diisi oleh aktiviti menarik di kantin sekolah. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu rehat, murid-murid tahap 1 akan membaca doa-doa harian di sekolah. Sekian saja daripada saya, Dia Kismina ataupun Mina. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada anda semua. Jumpa lagi video akan datang. Bye-bye.